Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan satu barang, iaitu Tanzu Heat Gun, guys. Ni yang paling baru lah. Saya beli pada bulan 1 tahun 2026. Okay, nampak lampu pun full. Saya beli dua ni. Dia datangkan dengan dua jenis bateri baru, 21700, kapasiti 9000 mAh, output rate dia 3C. Okay, macam ni rupa dia. Dia lain sikit dengan bateri yang sebelum ni. Ni ada macam ada tajam-tajam sikit. Okay, first of all, apa saya nak tunjuk, ni je ringan. Ni je ringan. Dia ada picu kat sini dan dia ada safety kat sini. Kita tekan baru kita boleh tarik, lepas tu baru kita lepas, baru dia lock. Kalau tak kita tekan, dia ni. So dia boleh tolong pegang lah. Apa yang special dekat sini? Saya masukkan bateri. Okay, tengok apa yang special dekat sini Mari kita tengok sama-sama Bila saya tekan, okay, ini macam branded yang baik punya, guys. Bukan hanya dua mode saja. Ini kipas kita boleh turunkan. Minimum 2 kipas dia. Kita boleh naikkan pergi 4. Suhu pula kita boleh turunkan serendah, saya try tadi 60. Ni paling rendah. Okay, dan kita boleh naikkan setinggi 540. Itu paling tinggi lah. Dan dia ada safety kat sini. Dan dia dengan hidup lah. Nampak? Kemerah-merahan. Okay, so macam mana kita nak off dia? Just okay, main dia punya release lock. Dah buka. So saya beli set ni. Dapat sekali dengan charger dia. Dapat sekali dengan 3 nozzle. 1 nozzle halus, 2 nozzle untuk bengkokkan barang, bengkokkan pipe, 3 nozzle. Manual book, barang-barang yang ada. Baik, terima kasih. Good.